keluar mungkin dalam 20 minit yang lalu mengenai kes cikgu dipukul di Belasar pada tahun 2022 di Pondok Pakatan Harapan di Padang Serai. Malangnya saya terpaksa viralkan perkara ini sebab IPD Kulim termasuk Inspektor Syafiq yang tak buat kerja selama hampir 4 tahun. Dan tiba-tiba saya viralkan benda ini dalam social media. Panas, Boya minta saya hadir ke Mahkamah Kulim kerana dikatakan saya pun akan didakwa. Jadi saya hadir hari ini. Masalahnya OKT yang dua tu termasuk saya yang dikatakan kami ni macam ni gangster. 3 orang buat rusuhan. Padahal saya jadi mangsa dipukul dalam Pakatan Harapan punya pondok kempen PRU lalu. Ramai kat dalam tu pun semuanya petugas PKR. Dan isu yang paling menarik hari ni, okey, Ayo Syafiq tak datang, mungkin ada urusan lain. Saya dituduh bersama 2 lagi OKT yang masih lagi bebas. Saya yang sudah hampir 4 tahun yang berkeliaran kat sini, kat Malaysia ni, saya pula dipanggil selepas saya viralkan benda ni. Dan saya dikenakan pada awalnya 7,000 wang jaminan. Dan bersyukur kepada peguam daripada Garah, Puan Sharifah, Puan Syafiqah yang dapat turunkan wang jaminan sebanyak 3,000. Bagi saya yang itu pun memang tak adil, tak sepatutnya dakwa saya. Dan terima kasih kepada bantuan-bantuan keselamatan yang diberikan oleh Kak Jan dari PPIM sebab bertungkus lumus dengan bodyguard, dengan pihak Malaysian bodyguard yang lindungi cikgu hari ini. Malangnya itu saya nak bagi tahu, kalau Inspektor Syafiq, setengah polis tu tak boleh buat kerja letak jawatan. 3-4 tahun apa you orang buat? 2 OKT masih lagi bebas. Yang kau cas saya, kau kenakan saya 3,000. Apa cerita? Setitik ni lah rosak susu sebelanga. Ramai juga kat luar tu yang masih menunggu jawatan untuk polis. Disebabkan segelintir macam Ayo Syafiq ni yang tidak bertanggungjawab selama 4 tahun. Hari ini saja saya tahu saya didakwa untuk apa. Macam saya, muka ni macam gangster ke? Saya jadi gangster dengan 2 lagi kat luar tu. Nama pun saya tak kenal. Satu Malaysia, semua bangsa ada. Dan lepas ini saya punya next punya perbicaraan akan bermula 5 hari bulan 5 bulan depan. Apa cerita ni? Saya mangsa, saya bersuara, saya dipukul, saya di Belasar, saya dihentam. Tapi saya pula hari ni dibuat dakwaan. Yang 2 tu pergi mana tak tahu. Yang sebelah sana tu apa cerita? Apa ini, kau tim ke? Ini budaya kau tim ke? Saya boleh datang dari Puchong ke sini. Mana yang 2 lagi? Inikah tahap level Ayo Syafiq ni? You tak boleh tangkap, you tak boleh berkas 2 lagi OKT. Betul ke nama tu wujud dalam sistem? Tolong cek dalam JPN lah. Tolong bagi IC nombor lah. Saya seorang didakwa kat Mahkamah Kulim hari ni. Apa cerita? Tepuk dada tanya selera lah. Perangai-perangai macam sebegini, macam IPD Kulim, sorry to say lah, bukan semua, merosakkan, mengaibkan, mencemarkan nama PDRM. Tolong ambil tindakan lah. Ini integriti, saya mau tanya lah, pihak integriti. Berapa tahun dah dia ada delay kes? Hampir 4 tahun. Saya viralkan, baru dia nak buat kerja. Dan benda yang paling lucu, Ayo tu sendiri yang buat kerja. Mengapa tak ada tindakan integriti? Mengapa tak gantung tugas? Apa dia tengah buat? Mengapa sebelum ni dia tak berkas saya? Mengapa tak dakwa saya? Mengapa sebab saya dah viralkan benda ni kau nak cas? Ayo Syafiq, kau kena rasa malu lah. PDRM, you kena rasa malu lah. You simpan pegawai-pegawai macam ni yang tidak bertanggungjawab dan mungkin melindungi penjenayah-penjenayah kat luar ni. Tepuk dada, tanya selera lah.